Sekali lagi saya mohon sebagai para hadirin untuk segera mengambil tempat duduk masing-masing kerana majlis kita akan dimulakan seketika sahaja lagi. Terima kasih. Sarjuman Naib yang bertua 1 Puspanita dan yang berbahagia Datin Insyirah Irwati Iti Jelani, Pengerusi Rohanian dan Agama. Lumus untuk bertadarus bersama-sama. Yang amat berbahagia Datuk Seri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail, Penaung Puspanita, diiringi oleh yang berbahagia Puan Sri Mahiran Binti Jamil yang di-Pertua Puspanita, dan yang berbahagia Datuk Dr. Yatimah Binti Sarjiman, Naib yang di-Pertua 1 Puspanita. Hadirin dipersilakan duduk. Tinggi dan ahli-ahli Puspanita, rakan-rakan media, seterusnya para tetamu daripada rumah dan institusi kebajikan. Mekar angsana pandang tak jemu, bunganya luruh ke dalam raga. Di majlis ini kita bertemu, jalinkan ukhuwah, satukan jiwa. Selamat datang ke program Semarak Ramadan 1446 Hijrah. Ramadan diraih, berkat dicari. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi jua kerana dengan limpah rahmat dan keizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi qiraatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang amat kita kasihi, yang berbahagia
Datuk Seri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail, kesayangan Perdana Menteri dan kesayangan Malaysia. Yang berbahagia Puan Sri Mahiran binti Jamil yang di-Pertua Puspanita. Yang berbahagia Datuk Dr. Yatimah binti Sarjiman, Naib yang di-Pertua 1 Puspanita. Ahli Majlis dan Pengurusan Tertinggi Puspanita, puan-puan, tuan-tuan, muslimin, muslimat dan seluruh warga Dewan yang hadir. Pertamanya, alhamdulillah dikurniakan kesihatan, dikurniakan keluangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini untuk kita sama-sama menghayati semarak Ramadan. Dan kupasan ini, tuan-tuan puan-puan sekalian, adalah tentang Ramadan satu dan menyatukan. Jadi alhamdulillah Ramadan ini satu-satunya, ya, satu-satunya bulan yang Allah pilih menjadi bulan yang istimewa dengan pelbagai gelaran sesuai dengan sifatnya. Di bulan Ramadan ini, gelaran-gelaran yang sentiasa terlekat di hati kita adalah Ramadan sebagai Syahrul Siyam, sebagai bulan berpuasa. Syahrul Qiyam, bulan kita bangun pada waktu malam. Syahrul Ibadah, bulan untuk kita banyak ibadah. Syahrul Ghufran, bulan untuk kita mohon pengampunan. Syahrul Jud, bulan untuk kita sentiasa memberi. Syahrul Quran, bulan untuk kita banyak membaca Al-Quran. Dan dikabarkan tadi selesai dijayakan khatam Al-Quran bagi tahun ini, alhamdulillah. Dan dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala juga kepada kita peluang dan ruang, saya kira mungkin secara purata di dalam dewan ini, kalau umur kita 50 tahun, kita mula berpuasa pada usia 7 tahun puasa penuh, maka kita sudah bertemu Ramadan dengan sempurna 43 kali. Berpuasa sepenuhnya di bulan Ramadan 43 kali, lebih daripada peluang yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah SAW, lebih daripada itu. Kerana Nabi kita hanya diberi peluang oleh Allah untuk berpuasa hanya 9 kali pada bulan Ramadan. Perintah mengerjakan puasa di bulan Ramadan diturunkan pada tahun kedua Hijrah dan baginda Rasulullah wafat pada tahun ke-11 Hijrah. Bermakna peluang Rasulullah SAW bertemu dengan Ramadan ini hanya 9 kali. Kita kalau umur 50 tahun, puasa umur 7 tahun, 43 kali kita bertemu, kita bangkit pada malam Lailatul Qadar. 43 kali sudah. Ya, maka kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan persiapan yang dibuat oleh Nabi untuk menghadap Ramadan ini luar biasa. Jadi kita muhasabahkan tuan-puan sekalian, bagaimana persiapan kita. Ya, seawal bulan Rejab, lagi 2 bulan nak masuk Ramadan, seawal bulan Rejab Nabi sudah gandakan puasa sunnah, Nabi sudah gandakan sedekah dan baca Quran. Masuk kepada Syakban, 1 bulan lagi nak masuk Ramadan. Masuk Syakban, Nabi banyakkan lagi berbanding Rejab tadi. Tambah sedekah, tambah puasa sunat, tambah lagi bacaan Al-Quran. 60 hari sempurna persediaan Nabi menghadapi Ramadan. Maka sampailah Ramadan, dan kerana itu Ramadan Nabi luar biasa, sebab persediaannya luar biasa. Kita dapat sama-sama dalam satu program menyuburkan apa maksud Ramadan. Sebenarnya yang Prof Salida kata dia setahun sekali lah kita buat khatam, ya. Namun itu adalah penting untuk kita sama-sama menerapkan lagi. Kaji semula. Kadang kita ni lupa. Ramadan adalah satu bulan yang istimewa, bukan bulan yang penuh dengan keberkatan. Dan kita bukan saja yang kita tahan lapar dan dahaga je. Kita buat biasa-biasa,
Yalah, Ramadan, pergi sahur, kerja, balik, buka puasa, pergi pasar Ramadan, tunggu nak tengok nak gaya. Tapi ini kan pengisian yang penting. Melatihkan diri supaya kita ni nak mendekatkan diri kepada Allah SWT, pencipta kita pun. Terima kasih kepada penceramah kerana kongsian penuh manfaat. Kita mendapat pengajaran. Putrajaya Precinct 11, Pusat Pemulihan dalam Komuniti PDK Sinar at 9 Putrajaya Precinct 9, Pusat Pemulihan dalam Komuniti PDK Sindrom Down Putrajaya dan Pejabat Kebajikan Masyarakat Cawangan Putrajaya. Diharapkan dengan pemberian sumbangan kebajikan yang disampaikan ini dapat membantu sedikit sebanyak persiapan menjambut Syawal yang bakal menjelang tiba, insya-Allah. Kita dapat sama-sama dalam satu program menyuburkan apa maksud Ramadan. Sebenarnya yang Prof Salida kata dia setahun sekali lah kita buat khatam ya. Namun itu adalah penting untuk kita sama-sama menerapkan lagi. Kaji semula. Kadang kita ni lupa. Ramadan adalah satu bulan yang istimewa, bukan bulan yang penuh dengan keberkatan. Dan kita bukan saja yang kita tahan lapar dan dahaga je. Kita buat biasa-biasa. Okeylah, Ramadan, pergi sahur, kerja, balik, buka puasa, pergi pasar Ramadan, tunggu nak tengok nak gaya. Tapi ini kan pengisian yang penting. Melatihkan diri supaya kita ni nak mendekatkan diri kepada Allah SWT, pencipta kita pun. Terima kasih kepada penceramah kerana kongsian penuh manfaat. Kita mendapat pengajaran. Putrajaya Precinct 11, Pusat Pemulihan dalam Komuniti PDK Sinar at 9 Putrajaya Precinct 9, Pusat Pemulihan dalam Komuniti PDK Sindrom Down Putrajaya dan Pejabat Kebajikan Masyarakat Cawangan Putrajaya. Diharapkan dengan pemberian sumbangan kebajikan yang disampaikan ini dapat membantu sedikit sebanyak persiapan menjambut Syawal yang bakal menjelang tiba, insya-Allah.